Assalamualaikum. Nama saya Nur Nadra Amanda binti Muhammad Nakib. Umur saya 11 tahun. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Sebuah bandar yang besar, bangunan tinggi dan penuh cerita. Tapi, bila ditanya tentang Malaysia di mata saya, hati saya terbang jauh ke sebuah kampung kecil di Johor, Yong Peng. Tempat di mana segalanya terasa lebih dekat, lebih hangat dan bermakna. Setiap kali Hari Raya Aidilfitri, kampung kami meriah dan penuh dengan cahaya bunga api. Di meja, tersusun pelbagai hidangan yang dibuat dengan penuh kasih sayang. Ada pelbagai hidangan ayam, rendang dan kuah lodeh. Memang sedap apabila dimakan dengan remang, ketupat dan lontong daun pisang. Nadra juga belajar buat tapai daun pucuk manis. Semua hidangan yang disediakan adalah gabungan daripada kaum Jawa dan Banjar. Di kampung saya ada satu tradisi yang dipanggil baraan. Kami berkunjung dari rumah ke rumah, berselawat, berdoa dan mengeratkan silaturahim. Saya dan keluarga saya juga tidak melepaskan peluang menziarahi sanak saudara. Ada yang lama tak jumpa. Bertemu kembali dengan senyuman dan pelukan. Kami bercerita, ketawa, bermaafan dan merakam kenangan agar tidak hilang ditelan masa. Malaysia di mata saya bukan sekadar tempat. Ia adalah rasa syukur kerana kita berbeza tetapi tetap bersama. Kita berkongsi kegembiraan, merayakan perayaan dan hidup dalam harmoni.